Wow. Okay, hari ni aku nak react video sebuah filem pendek yang bertajuk Memori Manis. Ni filem pendek sempena Aidilfitri ni. Baru aku tengok ni, baru post 3 hari lepas. So jom kita tengok part-part menyedihkan, apa part-part yang best daripada filem pendek ni. So jom layan. Tajuk ni Memori Manis. Oh, daripada KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Memori Manis. Sayup bergema di suku sunyi, memanggil. Awal-awal dah pagi ya, Atuk ni peluk radio dia, dengar lagu raya dekat hospital. Ada budak lelaki seorang kat sebelah. Budak lelaki ni teman bapak dia tadi. Inilah bapak dia. Bapak dia sakit. Pandai budak lelaki yang berlakon. Pintai Atuk ni, kenapa? Atuk tengah layan lagu raya ni. Layan kat radio, Mat. Budak, sini. Apa tinjau-tinjau? Kau nak curi radio aku Curi radio. Haikal, cucu Atuk. Mari sini. Duduk sini, Atuk. Cucu ni. Haikal tak datang ni. Budak tu macam confused. Atuk tengah cari siaran ni. Atuk ni dah lupa ni. Dapat lagi tadi nak dengar azan. Boleh saya tolong? Dia kata cucu dia. Asal bukan cucu dia Dulu kot. kalau Atuk muda-muda dulu tak perlu radio-radio ni. Atuk terus pergi surau. Sementara nak tunggu azan tu boleh mengaji. Inilah masa sihat tu. Sekejap lagi kalau dah azan, dah lepas buka puasa tu, seronok orang ramai makan dengan kawan-kawan. Sekarang ni radio ni dah jadi peneman Atuk. Dapat dah? Pandai Haikal. Atuk cari tak dapat. Jadi peneman tu. Mendalam maksud dia tu. Mungkin anak dia tak melawat dia. Memang mengharapkan Kau radio. kan? Kan Atuk ni pun dah lupa ni. Saya Aiman. Dah Aiman pula. Ya, Aiman cucu Atuk. Ya, Aiman. Ya. Aiman cucu Atuk. Maksudnya dia ada cucu lah, ada anak. Tapi mungkin anak dia tak melawat ke. Aiman simpan untuk Aiman je lah. Ada bagi coklat. Lagi satu, Atuk nak ingatkan. Tak elok makan manis banyak-banyak. Atuk pun dulu macam tu juga. Tak jaga. Oh, kerja manis. Ini akibat dia. Tengok ni. Aduh. Nak kena potong. Dah azan dah. Dia ambil air. Baca doa. Bagus tak lelaki ni berlakon? Amanah wala rizki ka aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak dia sakit kat katil sebelah je. Mak dia pun. Biasalah Aiman. Sudi mak dia pun ada. Atuk buka puasa hari ni.
Dah lama Atuk tak merasa berbuka puasa dengan keluarga sendiri. Dah lama mereka lupakan Atuk. Yalah, mungkin Atuk ni Dah mak dia menangis pula. agaknya. Dengan keadaan Atuk yang macam ni, siapalah yang suka? Ni ada, aku rasa dia ada satu message Aiman ada bersama Atuk yang hari nak ni. disampaikan dekat scene ni. Aku rasa mak Aiman ni pun mungkin kehilangan bapak dia dan rasa rindu dekat bapak dia tu. Ni bukan bapak sebenar dia. Bapak Aisyah. sebenar perempuan Aisyah. Kamu datang nak buka puasa dengan ayah? Aku tak rasa nama dia Aisyah. Tapi dia layankan juga. Sebab dia pun rindukan bapak dia. Dan atuk ni pun teringatkan anak dia dan cucu dia. Kamu menangis tadi? Ya, dia menangis sebab rindukan bapak dia. Wow. Tak apalah Aisyah. Ayah tahu kamu sibuk. Wow. Ayah ni dah biasa hidup sorang-sorang. Kau jangan risaulah. Tak ada apa. Anak dia lupa melawat bapak dia, sibuk kerja agaknya. Besok kan hari raya. Patutnya kita bergembira. Gelap mata tu. Tak tahu apa nama perempuan ni, tapi atuk ni panggil dia Aisyah. Yang ni nama Aiman lah, sebab dia dah cakap tadi. Dan yes, macam kita tengok ni bukan keluarga sebenar atuk ni, tapi family ni pun saling merindui lah. Selamat Hari Raya Ayah. Wow. Rasa rindu dekat ayah. Atuk rindukan anak dan cucu dia. Saling melengkapi sempena Aidilfitri. This is a good short film actually. Memory manis. Satu selutih dah cukup, kurang lebih baik, tiada terbaik. This short film memang buatkan kita rasa rindu, buatkan kita rasa insaf. Malaysia berdepan dengan mesej yang penuh dengan emosi. Atau NCD. Satu daripada 6 rakyat kita menghidap diabetes. Oh ya, ni pasal daripada KKM. So mesej tentang penyakit diabetes, pengambilan gula berlebihan yang membuatkan risiko penyakit, stroke dan kegagalan buah ni pinggang. mesej yang cuba disampaikan daripada short film ni, yang memang sampai actually. Mencegah lebih baik daripada merawat. Sempena Hari Raya ini, ayo amalkan Especially Hari Raya, aku baru lepas telan kuih kawal tadi. pemakanan Kuih dan pun kurangkan manis-manis. pengambilan gula untuk So mencegah control risiko penyakit tidak berjangkit. Yep. Ingat, bila Dr. berziarah Zulkifli. dan menikmati juadah, makanlah berpada-pada. Kurangkan gula dalam minuman. Ya. Lebihkan manis dalam senyuman. Saya Dr. Zulkifli Ahmad, Menteri Kesihatan serta seluruh warga Kementerian Kesihatan ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Wah. Terima kasih. Ni actually sebuah filem pendek yang baik, yang bagus dengan mesej yang baik. Yang aku cakap tadi penuh dengan rasa keinsafan, rasa rindu pada mak ayah, pada anak cucu dan sebagainya. Memang sebuah filem pendek yang berjaya mengait emosi aku tadi. Walaupun aku tak menangis, tapi ada part emosi yang dijentik-jentik lah. Okay, so kalau kau nak layan filem pendek yang bertajuk Memori Manis ni, ada dekat YouTube, kau boleh cari. Baru keluar 3 hari lepas, baru lagi. Sebuah filem pendek dengan execution yang bagus lah. Dan mesej yang disampaikan pun sangat bagus. Ada banyak mesej-mesej yang tersirat yang cuba nak disampaikan kepada kita lah, penonton semua. So apa pendapat korang tentang filem pendek yang bertajuk Memori Manis ni? Cuba komen kat bawah. Nyaman.